Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hafiz Aiman bin Nur Hashad. Nombor matrik D202411125596. Hari ini saya akan membentangkan tentang kuis sains tingkatan 1, 2, 3 untuk kumpulan 5 bagi subjek CPT 2071 Asas Pengaturcaraan Komputer. Baiklah, untuk isi kandungan kita ada pendahuluan, masalah isu, objektif algoritma, carta alih, proses pembinaan program, kod atau cara dan refleksi. Bagi pendahuluan, pengaturcaraan merupakan satu ciptaan set perintah atau arahan yang mengarahkan komputer dalam melaksanakan satu tugas. Seterusnya, arahan ini akan disusun dan ditafsir lalu bertukar kepada arahan yang boleh dilaksanakan oleh komputer atau alat elektronik yang boleh dilaksanakan. Bagi 2.0, terdapat permasalahan atau isu. Yang pertama, kandungan abstrak dan kurang interaktif. Ini kerana pengajaran biasanya berbentuk teks dan tidak membantu pelajar membayangkan konsep. Seperti yang kita tahu, kalau kini pelajar semua belajar menggunakan buku. Yang kedua, kaedah pengajaran membosankan. Fokus lebih kepada hafalan bukan pemahaman konsep. Macam kita tahu, kadang-kadang zaman kini kalau nak belajar lebih fokus untuk menghafal, bukan mengetahui lebih mendalam terhadap konsep tersebut. Yang ketiga, kurang maklum balas segera. Latihan sedia ada tidak menunjukkan jawapan betul atau salah secara serta-merta. Yang keempat, kekurangan bahan digital interaktif. Tidak semua sekolah ada akses kepada perisian pendidikan yang sesuai. Baiklah, kita menuju ke 3.0 iaitu objektif kajian. Yang pertama, membantu pelajar memahami konsep sains dengan lebih banyak. Yang kedua, menarik minat pelajar untuk belajar melalui pendekatan interaktif. Yang ketiga, menyediakan kuis yang boleh menguji dan mengukuhkan pengetahuan. Yang keempat, memanfaatkan Scratch sebagai platform pembelajaran kreatif dan efektif. Macam kita tahu, objektif kajian ni dia tertumpu kepada apa yang kita orang cari. Dan kita menggunakan platform Scratch untuk menghasilkan kuis tersebut. Okey, untuk proses pembinaan, seperti yang boleh lihat, terdapat banyak proses. Jadi saya akan memberi sedikit. Yang pertama, tentang pengenalan, di mana Sprite memberi pengenalan tentang kuis yang telah diselesaikan. Sprite ini adalah suatu, kalau kita boleh tahu, tafsir yang kita boleh tafsir adalah macam seseorang lah dalam kuis tersebut. Macam guru pun boleh dianggap. Untuk soalan, Sprite membawa pemain untuk menjawab soalan. Yang ketiga, markah. Apabila pemain memulakan kuis, markah akan diletakkan sebagai sifar atau kosong. Dan apabila pemain menjawab betul, markah sebanyak 10 akan diberikan kepada peserta. Manakala jika peserta tersebut menjawab salah, tiada markah akan diberikan. Selepas kuis telah dijawab, Sprite akan mengumumkan markah peserta. Jika peserta lebih 49, dapatlah tahniah. Kalau di bawah 49, kata-kata semangat seperti cuba lagi dan janganlah mengalah. Untuk 4.0, algoritma. Algoritma ni dia berbentuk teks, di mana sebelum untuk menghasilkan tu kita ada skrip ataupun teks. Kita boleh lihat untuk algoritma 4.0, mula pelajar diminta memilih level yang diinginkan. Pelajar juga boleh memilih jenis tingkatan untuk persesuaian dirilah. Untuk soalan yang first ni, apakah maksud sains itu adalah tingkatan 1. Yang kedua, apakah kesan kekurangan zat makanan seperti vitamin C terhadap kesihatan manusia, adalah untuk soalan tingkatan 2. Dan yang ketiga, apakah itu tindakan terkawal, itu untuk tingkatan 3. Dan kalau betul pelajar menjawab, dapat 10 markah. Kalau salah, tiada markah diberikan. Jumlah markah akhir, jika 50 ke atas, tahniah, dan jika bawah 50, anda gagal. Okey, bagi carta alih pula, kalau kita dapat lihat, dia sama seperti algoritma, tapi dia tidak berbentuk teks. Dia lebih kepada visual, di mana dia ada bentuk, di mana ada mula, bentuk tu semua.
Dia sama sahaja seperti Al-Karimah, cuma dia bukanlah seperti teks. Okay, ini yang saya katakan sprite utama. Kita menggunakan sprite yang ada comel, ada 4. Yang di mana kalau sprite ni dia akan menjadi orang utama lah, subjek utama untuk kuis kami. Okay, untuk dalam kuis ni, sebelum dihasilkan kuis, terdapat beberapa step yang kita boleh lihat, di mana pada mula sprite akan mengatakan anda telah memilih kata 1, kata 2 dan kata 3. Sama je untuk kalau kita dah habis menjawab, sprite ni akan berkomunikasi dengan kita. Okey, untuk memilih tahap soalan, kalau kita lihat untuk tingkatan 1 dia akan show lah kalau kita pilih tingkatan 1. Kalau bukan, dia akan hide untuk tingkatan 2 dan tingkatan 3. Sama seperti tingkatan 2, kalau kita pilih tingkatan 2 dia akan show. Selain tingkatan 2 iaitu 1 dan 3, dia akan hide. Di mana untuk tingkatan 3 sama seperti 1 dan 2, dia akan show untuk tingkatan 3 dan hide untuk tingkatan 1 dan 2. Okay, ini contoh soalan tingkatan 1, apakah unit asas bagi makhluk hidup? Itu boleh dijawab untuk kreativiti, untuk pemahaman sendiri, sama seperti tingkatan 2 dan untuk tingkatan 3 juga. Baiklah, untuk refleksi di akhir pembelajaran kami amat berminat dalam menggunakan aplikasi Scratch sebagai alat untuk membantu pembelajaran murid abad ini secara mendalam. Di samping itu, aplikasi Scratch membantu kami ke arah mempelajari asas pengaturceraian komputer sebagai pemula dan memantapkan lagi pendalaman dalam asas pengokodan. Sekian untuk pembincangan saya, dan kita akan terus ke Scratch. Okey, baiklah. Kita akan teruskan untuk sesi kuis menggunakan Scratch. Dan di mana kita dapat lihat subjek akan mengatakan pilih tingkatan. So kita akan tingkatan 1. Anda telah memilih tingkatan 1 dan mula. Jadi kita akan memulakan. Untuk ini kita akan pilih jawapan secara random lah. Sebab saya agak pening. Sebabkan bukan saya terdapat menjawab, tapi untuk lebih cepat proses. So dan untuk ni kita perlu jawab dengan huruf besar. Okey, kita dapat lihat kalau kita dapat jawapan betul 10 markah, dan kalau jawapannya salah tiada markah lah. Kita telah meningkat 20 markah sebab 2 betul. 30 markah untuk 3 betul. 40 markah untuk 4 betul. Dan kita akan teruskan, kita 50 markah di mana kita telah jawab 5 betul di dalam 10 soalan, dan kita mendapat 50 markah dan subjek telah mengatakan anda lulus. So untuk ke sini para pelajar boleh lebih memahami, mendalam terhadap kuis sains, sama ada 1, 2 ataupun 3. Jadi pelajar boleh berfikir secara lebih mendalam dan memahami apa itu sains dan perkara-perkara yang berkaitan sains. Dan itu sahaja daripada saya untuk menjelaskan tentang kuis menggunakan Scratch yang telah diajar di dalam kelas. Dan itu sahaja daripada saya. Sekian daripada saya. Terima kasih.